Kau tengoklah dia main api, suka hati dia je. Kau meletup kan, apa pun tak dapat. Nasib baik dia profesional. Selamat datang ke Mulut Cafe and Dessert. Jadi hari ni aku dekat Mulut Cafe, aku order Lala Buttermilk. Kau tengok dah. Oi, Lala Buttermilk siap ada roti-roti mini kecil ni. Oh, sur sangat guys. Kau tengoklah sendiri reaction aku ketika aku makan roti dengan Buttermilk dia ni. Dekat mulut ni ada juga Sukiya beef plate ni. Kau tengoklah. Oh, sedap menyelerakan. Lagi-lagi lah bila kita cecah pula dengan sos Sukiya yang ada ni kan. Kau tengok betapa surnya sos dia. Yang ni pula nasi diraja mozza tarik dan juga burger double trouble. Ini pula cheese mozzarella dia bakar-bakar bagikan cair, lepas tu dia tuang pula atas ni. Kau boleh rasa tak ataupun kau boleh bayangkan tak dia punya cheese tu. Nasi diraja ayam pecik yang aku ambil ni 2 packs add on cheese mozzarella. Korang kalau tak ambil ni sangatlah rugi. Ini adalah burger double trouble. Isi dalam dia adalah ayam dan juga daging. Dessert yang dinantikan telah tiba. Ini dia Aloha Honeydew dan juga Sexy Strawberry. Untuk dessert memang Bibi bagi 5 star hands down. Tiada tandingan dekat sini. Pada setiap hari Isnin hingga hari Jumaat, dekat Mulut Cafe dia ada special promo tau. Korang nak tahu apa special promo tu? Korang kena follow dulu TikTok Mulut Cafe.